Okey, kalau biasanya ibu-ibu yang membesarkan anak sendiri ni memang kalau kita keluar kerja sekejap pun kita dah rindu dah dekat anak-anak kan. Okey. So, kita nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada Lina kan dengan dua cahaya mata, mana tahu insya-Allah rezeki yang akan datang kita tak tahu. All the best kepada Lina dan juga Safwan. Semoga yang baik-baik untuk hubungan kalian berdua dan juga untuk keluarga kecil kalian. Semoga terus berbahagia dan dilimpahi dengan kasih sayang. Oleh itu sebenarnya kita ada sesuatu yang istimewa ingin kita berikan kepada Lina. Alright. Sebagai menghargai you sebagai seorang ibu yang terbaik buat Cinta dan juga Maya. Kita nak jemput. Wow. Itu dia. Siapa tu? Okey, mungkin kita ke sini sikit. Okay. Okey. Safwan. Okey. Thank you. Terima kasih kerana melahirkan 3 anak kita dan juga membesarkan Cinta dan Maya. Okay, bila Thank you. Alamak, jadi third bila pula kat sini. Aduh. Okey, tanya kepada Lina sekali lagi kerana menjadi top mom influencer kita untuk episod yang terakhir ni. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih di atas tajaan bunga kepada Petals to You Florist Malaysia. Dan kita nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang sedang menonton ni. Mungkin Safwan juga nak katakan sesuatu kepada ibu-ibu di luar sana? Siapa kita tanpa ibu, pengorbanan ibu sangat besar, jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua rakyat Malaysia. Itu dia. Pendek dan padat.